Kena. Okey, ni adalah switch yang kedua lah. Okay, so akan ada dua switch dalam ni. So satu switch ni boleh masuk dalam 20 port. So kita perlukan dua switch ni sebab kat sini ada lebih kurang dalam 40 point internet. 24 port lah. 24, maaf. 24. So kita ada lebih kurang dalam 40 ke 43 macam tu point kat sini. So cukup lah. Jenama HP geng ni jenama HP. Aruba sebenarnya, tapi Aruba ni adalah sub brand kepada HP. Okay, yang wire yang lingkar hitam dalam tu itu adalah wire fiber. So wire fiber ni dia akan masuk ke sini dan dia akan ada satu macam alat kat sini. Kita akan masukkan dalam tu supaya dia boleh convert kepada wire ni. Internet tu akan masuk ke dalam wire ni nanti. Dia panggil media converter macam tu lah. So media converter tu tugas dia adalah untuk convert cahaya daripada fiber tu untuk jadi masuk ke dalam wire Cuprum network ni lah. Dia kena ada alat dia, kalau tak boleh direct macam tu. Tak boleh direct fiber terus ke laptop, tak boleh. So wire fiber ni kita orang tarik daripada sampai ke luar sana lah, sampai ke tiang dekat TM tu. So daripada tiang TM tu wire fiber ni akan masuk ke dalam bangunan, dan bila dia masuk dalam bangunan, masuk dalam rack ni, dia akan pergi ke satu alat yang macam media converter tu. So daripada media converter tu dia akan convert cahaya fiber tu kepada internet untuk wire Cat6 tu lah. Wire Cat6 tu wire yang putih yang saya cakap tadi ni. Cat6A, sorry. Cat6 dia warna biru. Cat6A ni dia warna putih. Dia sebenarnya jenis yang sama, cuma Cat6A ni dia punya insulation wire tu lebih keras lah, lebih mantap lah, tu je. Contoh wire Cat6 yang ni kan, warna biru.